Video kali ini saya mahu tunjukkan cara kita nak setting model AA1600H ni. Pertama kali kita nak setting masa. Kalau ikut sekarang ni, jam yang betul ialah pukul 2.43 petang. Hari Rabu 19 bulan 2. Jadi dalam keadaan macam ni, kita tekan button adjust lama. Bila tekan lama, dia akan berkelip-kelip yang 42, 43 ialah saat. Bila berkelip, kita cari mode apa kita nak ubah. Sekarang ni kita cari mode, okey, yang depan tu ialah 3. Kita sekarang ni pukul 2. Okey, tekan button start. Okey, 2.57. Sekarang ni pukul 2.43. Jadi kita tekan button mode, dia pergi kepada minit. Kita tekan di sini. 2.43 sekarang 2.43 dah settle. Okay, 44 boleh lah. Tekan button mode. Okay, 2010 sekarang tahun 2025. Tekan button start, cari 25. Okay, bila selesai tekan button mode. Okay, itu bulan 5. Sekarang ni bulan 2. Cari bulan 2. 12, 1, 2. Okey, dah settle. Tekan button mode, dia pergi kepada hari. Hari ni 19. Jadi 15, 16, 17, 18, 19 dah settle. Dia pergi kembali kepada asal, iaitu bahagian saat tu berkelip. Bila kita nak kembali, dia stop, nak kembali kepada asal, kita tekan je button adjust sekali. Okey, dia dah betul masa dia. Okey. Itu untuk cara untuk setting masa masa dia. Okey.